Satu table order brisket burger sampai 8 biji. Siapakah datuk-datuk yang order ni? Satu table mat 8 biji brisket burger. Tapi yang ni bukan ribs burger lah. This one brisket burger yang harga RM39. Jom kita pergi hantar dia, Ni apa tengok geng. Ni semua geng-geng raja ni. Apa belah sini ada berapa? Satu. Satu brisket. Sini ada dua. Satu. Ni duk taram lama dah kau macam mana ni brisket burger mau ni? Kau dah bisa try dah? Dia recommend. Ada yang bisa try, ada yang first time lah. Okey, baik. Ni kita pergi belah sana pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey bang. KWE kat mana bang? KWE Jalan Tengah. Jalan Tengah. Sebelah PSDC. Oh. Yang ni tak ramai orang tahu. Oh dia ya? Ya. Yang hidden punya. Hidden ya. Fastener dah juga. Temu juga sih dengan fastener. Fan Hasner tu kita beli lah. Fan Hasner lah. Alamak. Dia simpan botol. Tunjuk sikit botol, tunjuk. Kita kena tunjuk sikit. Alamak. Yang tu je. Dia tanya fast ni apa? Tunjuk botol cukup lah. Okay. Abang, terima kasih banyak bang. Semua kacau bang. Makan, enjoy semua. Nanti kalau okey ke, beritahu. Komen kat video ni. Alright bang, terima kasih banyak tau. Assalamualaikum. Depa ni daripada Kilang KMWE geng. 8 biji brisket burger depa order satu table. Memang dahsyat. Depa ni ada yang dah biasa main, ada yang tak biasa main. So brisket burger tu sentiasa available. Untuk ribs burger yang harga 65 tu available tak lama pun. Yang tu very limited stock. So apa boleh main ke Fat Burger. Ni duk main nak main gaji dah kan. So boleh main. Dengan markah kah, dengan member macam ni pun boleh, okey? Ciao.